Ogos 2019, Malaysia dikejutkan dengan kehilangan seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dari Ireland, Nora Ann Coiren. Dia datang bercuti bersama keluarga di Dusun Eco Resort Negeri Sembilan, sebuah kawasan yang dikelilingi hutan tebal dan sunyi. Pada 4 Ogos, ibunya terbangun dan mendapati pintu bilik mereka terbuka, sementara Nora hilang tanpa jejak. Pasukan penyelamat dikerahkan, lebih 350 orang mencari di kawasan hutan selama 10 hari penuh. Anjing pengesan, drone dan sukarelawan menyisir setiap inci tanah namun tidak menemui apa-apa. Sehinggalah 13 Ogos 2019, mayat Nora ditemui kira-kira 2 km dari resort berhampiran anak sungai tersembunyi. Tiada tanda-tanda pergaduhan, tiada pakaian dan hasil bedah siasat menyebut punca kematian kekurangan makanan dan air. Namun ramai yang tidak percaya. Bagaimana seorang gadis yang mempunyai kesukaran pembelajaran boleh berjalan begitu jauh ke dalam hutan yang curam dan berbahaya? Adakah dia sesat atau ada sesuatu yang lebih misteri berlaku malam itu? Sehingga kini, keluarga Nora masih menuntut jawapan dan dunia masih tertanya-tanya. Apa sebenarnya yang berlaku di hutan Seremban pada malam itu?